Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat Victory, terutama di Malaysia, ya. So hari ini saya ingin menceritakan bagaimana ketika kita bergabung di Victory dan kita boleh sampai ke posisi idaman kalian, iaitu di tengah-tengah atau receiver. Okey. Contohlah kita baru join dan kita posisinya di sini. Selin ni kan. Okey. So akan ada orang lagi join, dia akan duduk kat sini, mungkin kita punya akaun sendiri dan ini juga orang lain dan ini juga daripada hasil sponsor dari kita sendiri dan penuh. Yang ke atas ni penuh. Penyumbang ini 4 ni dah melakukan donasi kepada ACE44. Ya. So apa terjadi? Ya, apa terjadi? Okey. Ijam Malik akan menggantikan tempat ACE44. Okey. Yus 3219 ni akan ada posisi di tempat C21. Dia akan ambil alih di sini. Fizi Koka ni akan mengambil alih di tempat Ijam Malik. Nah, bagaimana pula posisi orang di sini? Dia duduk mana? Okey. Selin dengan orang di sebelahnya ini, dia akan menggantikan tempat Fizi Koka dan Yus 3219. Jak 22 dan sebelahnya ni pula akan ganti di sini. Nah, itu dia. So kalau kita hitung-hitung berapa kali kontributor atau penyumbang ini selesai untuk kita dapat ke sini. Okey. Round pertama selesai 4 orang ni, anda yang di sini akan duduk di sini. Selesai lagi 4 orang, anda akan duduk di sini. Selesai lagi 4 orang yang melakukan donasi di tengah-tengah ini, anda akan duduk di sini. That mean 4, ya, 8, 12, baru anda duduk di tempat yang anda idam-idamkan, iaitu sebagai penerima sumbangan daripada kawan-kawan. Okey? Kalau tak faham, tanya lagi lah, ya.